Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Wakil Peserta Encik Muhammad Faris Farhan bin Muhammad Siddiq untuk menyampaikan ucapan mewakili semua peserta bengkel ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesihatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari yang penuh berkat ini. Semoga rahmat dan keberkatannya selalu tercurah kepada kita semua. Marilah kita mulakan majlis ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, memohon keberkatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkah dan usaha kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-5 hingga ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang lurus dan memberikan kita hikmah serta kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manaf, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Dr. Haji Ahmad bin Rahim, Pengarah IPGM Kampus Sultan Mizan. Yang berusaha Dr. Khairuddin bin Said, Pengarah IPGM Kampus Tengku Afwan Afzal. Yang berusaha Dr. Hajah Narita binti Muhammad Noor, Pengarah IPGM Kampus Kota Baru, juga bekas penjara saya. Saya 2008-2013. Begitu juga Dr. Cik Kamaluddin, ya, betul. Di Jabatan Pendidikan Jasmani IPGM Kota Baru. Dr. Yuslaini binti Yunus, Ketua Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi, mewakili Pengarah IPGM Kampus Datuk Razif Ismail. Ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit pembangunan latihan pada Urustia, barisan fasilitator yang komited serta rakan-rakan pensyarah dan pengurusan IPGK Zon Timur. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung bengkel peningkatan kompetensi profesionalisme pensyarah baru yang berlangsung selama 3 hari, 13 hingga 15 Ogos di Cameron Highland. Sepanjang bengkel ini, kita secara sedar tak sedar kita telah mengaplikasikan 6 teras rukun madani yang membimbing kita selama program ini berlangsung. Bagi program pendakian gunung, ia mengajar kita kemampanan dan kesejahteraan melalui ketahanan fizikal dan mental. Ada juga dalam kumpulan kita yang tak mampu kan, tapi dengan kebersamaan tu kita selamat pergi dan selamat tiba di Camp Sungai Pau, Alhamdulillah. Dan sementara kerja-kerja berkumpulan dalam masa rimba juga menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan hormat dalam memastikan kejayaan bersama. Aktiviti penggunaan kerja recycle, contohnya seperti mana yang kita lihat di dalam slide tadi, pembinaan bangunan daripada kertas yang recycle, menekankan kemampanan dan daya cipta, di mana bahan buangan dipulihkan untuk mencipta sesuatu yang berguna. Okay, selari daripada prinsip yang berteraskan yang ada di dalam rukun madani tersebut. Jadi saya rasa kemampanan ni secara kita tak sedar, ia merupakan aspek yang penting lah untuk kita terapkan kepada bakal guru di IPGM. Kerana kita terhad, kadang-kadang pada satu tahun tu bajet kita ada dan bajet kita ada, dan ada juga di sebuah IPG tu facilities dia berbeza dengan IPG yang lain. Okey. Jadi kita ambil contoh seperti pemenang pingat emas Olimpik Paris.
daripada Pakistan, Arsyad Nadim. Okay, pemenang pingat emas acara Reja Lembing, di mana dia berasal daripada kampung yang kecil saja di Mian Chanu dan lahir pada tahun 1997. Pada asalnya dia ni di kampung, di pedalaman, ingin bermain kriket, tetapi lama-kelamaan dia berminat terhadap sukan olahraga dalam acara Reja Lembing. Di kampung dia tu tiada asas, tiada facilities untuk dia training dalam sukan acara lembing tu. Jadi dia menggunakan buluh sahaja untuk training, dan dia juga tidak mempunyai kewangan yang banyaklah, dan orang kampung dia yang kumpulkan duit support dia untuk ke Olimpik. Okay? Jadi apa yang kita lihat di sini dari segi kemampanan ni, kadang-kadang pelajar IPGM kita, IPG kita nak, ada yang posting di Sarawak, ada yang posting di Sabahan, tapi perkara itu tidak menjadi batasan lah kepada kita untuk melahirkan murid-murid yang mampu memberi kualiti kepada anak bangsa kita. Jadi akhir kata, terima kasih kepada penganjur dan semua fasilitator yang banyak sangat berkongsi ilmu, pengalaman sepanjang program ini berlangsung. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya ini, izinkan saya sampaikan serangkap pantun. Pantun itu biasa dia sebab saya bukan orang bahasa. Pergi ke Cameron Highlands sekejap, mendaki gunung sambil bergembira. Semoga ilmu ini memberi manfaat. Betul, sekejap manfaat. Salah. Menjadi pencetus, pembangun, berjaya. Sekian wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.